Shavin, kamu dengar tak? Kita kena siapkan projek sains ini. Kejap. Tinggal satu level je lagi nak menang. Keshvi, kita dah tak banyak masa. Cikgu Jaya nak tugasan ini esok. Macam mana nak siapkan kalau Shavin tak tolong? Ada masalah ke Syabi? Shavin asyik main game cikgu. Syabi, cuba tunjukkan cikgu apa awak buat di komputer. Skrin kamu memang pintar, tapi kalau digunakan seorang diri, kerja kumpulan tak akan berjaya. Kamu rasa hati Syabi gembira tak bila kamu buat macam ini? Maafkan saya, Shavin. Gadget boleh jadi alat yang sangat membantu kalau digunakan dengan betul. Syabi, cuba cari maklumat tentang tumbuhan di sini. Okey, Syabi, tengok. Syabi sudah cari tentang tumbuhan. Awak boleh tulis fakta di dalam jadual yang disediakan.